Saya Let's rasa go. the best part dalam tahfiz mahir ni, dia percuma. Oh. Maksud saya percuma, you name it, apa je. Yuran pendaftaran, yuran belajar, yuran asrama, yuran pengangkutan, semua kita tanggung. Semua di bawah Yayasan Pahang. Biasiswa penuh. So bila datang tu, you just bawa your luggage, apa-apa Memang keperluan. bawa diri je lah. Ya, memang bawa diri je semangat lah masuk. kot. Bawa Ya, diri, ya, bawa ya. semangat. Ha. Ha. Assalamualaikum and hi everyone. So welcome back to another episode of The Paling Podcast. So I'm here today. Saya Lin, host The Paling host anda, and today kita ada The Paling tetamu kita. Ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Jadi Baru Ustaz. betul. Sabar, tak kenalkan lagi. Okay, jadi hari ni kita ada tetamu istimewa kita, which is staff Yayasan Pahang juga sebenarnya, Ustaz Alif. Okay. Boleh kenalkan diri Ustaz Alif? Boleh kenal? Boleh. Okay, Assalamualaikum Salam. kepada penonton-penonton Ya, paling podcast. Saya Alif dari unit Perancangan Strategik dan Pemantauan Yayasan Pahang. Oh, panjang So, betul nama. So, kalau saya nak sebut tu dia kena ambil nafas dulu. Oh, panjang. Tapi tak apa, dah biasa dah. Ya, betul. So, saya basically duduk dekat UPSP, jaga bahagian program tahfiz mahir. Jadi itulah hari ni kita punya topik for today is actually kita bawakan Ustaz Alif ni khas untuk kita bincangkan pasal tahfiz mahir lah. So tahfiz mahir ni is actually a program under Yayasan Pahang, betul tak? Betul. Jadi okay, Cik Alif pula. Pun Ustaz boleh. Alif. Jadi Alif akan explain more lah. Okay, jadi Ustaz Alif boleh introduce sikit lah diri dulu, belajar mana, macam mana boleh end up di Yayasan Pahang. And untuk pengetahuan semua, Ustaz Alif seorang je yang handle tahfiz mahir ni kat Yayasan Pahang ni. Power tak power? Power? Paling power. Sekarang hari ni saya apa-apa semua paling. Okay, boleh. On team. Betul-betul. Okay, saya dulu start belajar sekolah menengah. Saya start ada sekolah menengah. Sekolah rendah tu macam tak best sangat. Tapi sekolah kan dah. Sekolah. Okay. Sekolah menengah start dekat Mahat Tahfiz Negeri Pahang. Kat sebelah Yayasan Pahang. So, saya daripada Form 1 sampai Form 5. Habis Form 5 tu, saya belajar dekat Darul Ulum Zakaria, Madrasah. Kat mana tu? Dekat Afrika Selatan. Oh, okay. Geng, waka-waka. Kira lepas SPM memang terus fly pergi sana lah. Okay. Saya fly tu, saya ingat bulan 3 tahun 2012. Bulan 3 tahun 2012 saya start ke sana. Saya balik habis sini bulan 3 tahun 2020. 8 tahun? 8 tahun. 8 tahun duduk di sana? 8 tahun kat Afrika. Oh. So dekat sana memula ambil hafiz. Lepas tu saya ambil belajar kitab lah. Belajar kitab ni dia memang course dia memang 7 tahun. So habis 7 tahun tu basically kalau habis madrasah 7 tahun belajar kitab orang panggil Maulan. Tapi kalau panggil saya Maulana macam segai sikit lah. Okay. Panggil ustaz je lah. Segai tak sebenarnya? Okay, faham nak panggil benda ni. Jadi 7 tahun tu memang belajar sahajalah di sana Totally belajar. Macam mana nak pergi ke sana? Memang Alif apply ke macam mana? Tak, dia kat sana tu memang dia parents dia bila habis SPM tu dia kata macam dia ada suggestion lah macam suggestion cakap nak try tak pergi Afrika. Dia tanya nak try. Tapi dalam hati dia macam pergilah. Kau kena pergi Afrika. Pergilah. Faham. Nak try tak pergi Afrika? Fikir-fikir lah dulu dia cakap. So macam pergilah Afrika. So macam tu lah. So habis Afrika tu tahun 2020 bulan 3 bulan 8 saya start kerja dekat Mahat Tahfiz Negeri Pahang. Saya kerja balik semula kat situ.
sampai tahun 2024 tahun lepas saya start masuk Sampang. Jadi sebelum ni dekat Mat Tafiz lah. Ya. Baru last year masuk. Ya, betul. Yayasan Pahang kan. Okay. Jadi itu latar belakang Ustaz Alif kan. Jadi sekarang ni kita nak go to our main topic for today, which is actually pasal program Tafiz Mahir ni. Jadi saya rasa ramai je kot yang kalau korang selalu tengok social media Yayasan Pahang, social media YP Advanced Skills, YPAS, pernah nampak je advertisement pasal Tafiz Mahir ni kan. Tapi untuk macam orang yang tak tahulah, yang first time dengar Tafiz Mahir ni sebenarnya apa? Program Tafiz Mahir dia bunyi macam fancy Mahir kat belakang. Tapi dia basically dia TVET. Dia TVET, program TVET. Kalau nanti ada orang tanya TVET tu apa? TVET ni dia program kemahiran tau. So kalau kita tengok macam culinary ke, orang buat welding ke, orang offshore ke, itu semua TVET lah, electrical ke, itulah TVET. So program Tafiz Mahir ni, so basically dia macam program Tafiz TVET. Tapi kita Yayasan Pahang kita brandingkan sebagai program Tafiz Mahir. So kalau orang nak mudah faham, program Tafiz TVET. Macam tu lah. So bila kita sebut Tafiz ni, dia kena tahfiz lah. So kita punya golongan sasaran kita pelajar-pelajar tahfiz dekat Pahang ni. Tapi macam Tafiz Mahir ni apa dia punya special? Maksudnya memanglah untuk pelajar-pelajar tahfiz kan. Tapi apa yang membezakan Tafiz Mahir ni dengan program-program TVET biasa? Bagi saya sebab saya handle program ni, saya nampak kalau kata TVET, program TVET lain pun dia belajar TVET. Beza program Tafiz Mahir ni kita buat bila kita ambil pelajar lepasan madrasah ni, lepasan madrasah, sekolah menengah agama, pondok ke, mu'alaf kita dah ambil, masyarakat asli pun kita dah ambil. So bila kita ambil ni, bila dia join program ni, elemen tahfiz tu kita still kekalkan. So bila dia masuk dalam ni, bukanlah dia masuk elemen tahfiz yang dia ambil tahfiz tu kita tinggal, tak. Bila dia masuk ni kita still ada kelas ulangannya, dia still mengaji lagi. Tiap pagi dia kena bangun subuh, lepas subuh dia ada kelas, sama je macam dekat madrasah. So sebab dia orang dekat Mahat ni semayang jemaah wajib kan. Mahat ni, so sama je kita nak wajibkan semayang jemaah, tapi cuma kita still kekalkan Quran dia tu, dan kita tambah pula dengan kemahiran TVET ni lah. Faham. Jadi maksudnya program Tafiz Mahir ni dia memang adalah program untuk lepasan-lepasan madrasah. Madrasah, Mat Tafiz, pondok, sekolah menengah agama. Jadi kena ada latar belakang macam tu lah kiranya. Okay. So contohnya saya ni bawa BSPM kan. Bawa BSPM daripada Mat Tafiz lah. Lepas tu saya nak masuk Tafiz Mahir. Boleh lah. Boleh. Apa requirement dia? Requirement dia first dia kena nak Pahang lah, sebab Yayasan Pahang kan. Yang tu first lah. Lepas tu dia kena 18 tahun ke atas, dan kita punya requirement sekarang asalkan dia pernah lalui pengajian agama. So tak kisah macam dia masuk madrasah dia menghafal ke, dia belajar kitab ke, dia masuk sekolah menengah agama yang macam belajar usuluddin ke apa ke, still boleh, semua boleh. Faham. Kiranya kalau macam contoh macam kalau dia daripada sekolah SMK biasa, aliran biasa, nak masuk Tafiz Mahir tak boleh lah. Tak boleh lah. Faham. So kalau SMK biasa tu pergi masuk tahfiz tu dulu. Faham. Okay. Jadi, menarik. Menarik. Jadi untuk Tafiz Mahir ni, apa dia punya courses? Courses bahasa Melayu apa? Bidang apa? Saya tolong translate. Bidang-bidang yang Tafiz Mahir ni offer lah. Banyak. Kita program Tafiz Mahir ni kita ada dekat almost 20 bidang. Banyak. Kita ada culinary, kita ada electrical, kita ada barber, kita ada offshore, scaffolding ke, rigger ke, safety officer. Safety officer offshore. Sorry lah, Inggeris tak main sangat. Tak apa, faham. Bila ustaz ni dah Arab, dia lebih sikit. Ada safety officer,
macam-macam lah. Welding kita ada juga. Tapi okay, kiranya dia macam ni lah. Kiranya instead of kalau contoh you nak masuk culinary kan, kalau nak buat degree kan kena belajar lama kan. Betul. So kalau Tafiz Mahir ni dia kira macam shortcut lah ke macam mana? Short course aku. Dia short course lah. Short course aku. Kiranya Dia masuk program ni, kita fokus program Tafiz Mahir ni, kita nak diorang ni bekerja. Itu main program Tafiz Mahir ni, kita nak diorang ni bekerja. sebab dia ada job guarantee, betul tak? Betul. Main dia kita nak diorang ni bekerja. So kita bagi latihan yang mencukupi dengan keperluan industri. Faham. Contoh macam kulineri lah katakan. Kulineri kalau kita nak bekerja dekat hotel ke apa ke, dia ada kena kad kesihatan, dia kena ada sijil dia, semua tu. So basically bila dia masuk tu, kita still ajar macam mana cara nak masak apa benda semua kan. Tapi kita just top up dengan sijil-sijil yang perlu ke industri. Contoh kalau kata macam welding atau electrical. Dia kena ada orang panggil green card. Green card tu daripada CIDB yang melayakkan dia untuk bekerja dekat mana-mana. So dalam masa dia datang belajar dekat kita tu, dia belajar wiring ke, dia belajar welding ke, kita provide juga dengan benda-benda keperluan industri ni supaya bila dia keluar ni, dia tak payah dah macam bila dia keluar ni macam industri ni cakap tak cukup, awak tak ada ni, tak ada. So bila dia keluar tu dia dah ada dah semua benda tu. Berapa lama kos di Tafiz Mahir ni? Tafiz Mahir ni kita basically 4 ke 5 bulan sahaja pelajaran lah. Sahaja. Dia bergantung pada bidang juga. Ada bidang contoh macam kulineri, 2 bulan dia belajar teori, yang mana dia pergi kelas semua tu kan. Dan lagi 2 bulan dia orang ke apa orang panggil praktikal lah. So kita hantar dekat mana-mana industri untuk dia orang praktikal dulu. Contoh kalau macam electrical, dia belajar teori 3 bulan, lepas tu dia praktikal 2 bulan. Itulah. And saya rasa yang ni the best part dalam Tafiz Mahir. Okay, let's go. Saya rasa the best part dalam Tafiz Mahir ni, dia percuma. Maksud saya percuma, you name it, apa je. Yuran pendaftaran, yuran belajar, yuran asrama, yuran pengangkutan, semua kita tanggung. Semua di bawah Yayasan Pahang. Biasiswa penuh. So bila datang tu, you just bawa your luggage, apa-apa keperluan. Memang bawa diri je lah. Ya, memang bawa diri je semangat masuk. lah kot. Bawa diri, bawa semangat. Semua kita tanggung. On top of that, kita tambah lagi, kita bagi allowance. Allowance tu kita bagi, kalau dia dalam tempoh belajar teori tu, kita bagi 400 sebulan. Bila dia dah praktikal tu, kita bagi 1000 sebulan. And on top of allowance tu, kita bagi tambah lagi dengan kupon makan 300 orang. Banyak tu. Saya rasa sangat banyak. Banyak tu. Okey lah. Tapi macam contoh kan, macam these courses kan, tempat belajar dia tu dekat mana? Memang dekat YP Advanced Skills ke kat mana? Diorang belajar ni dia ada beberapa tempat lah. Contoh kalau macam kulineri, kita ada anak syarikat kita YP Advanced Skills. Dia akan belajar dekat situ. Electrical pun dia akan belajar dekat campus di situ lah. Di YP Advanced Skills. Contoh macam kalau welding tu kita hantar ke ABM, Akademi Binaan Malaysia, dekat mana? Terengganu. Terengganu. So bila kita hantar tu pun semua kita tanggung sponsor lah. Kita tanggung daripada yuran kita, daripada transport ke sana, yuran pengajian dekat sana, makan dekat sana, apa-apa keperluan yang pelajar ni nak kena beli dekat sana, contoh macam baju ke, topi keselamatan tu, safety boot, semua kita akan PPE semua kita akan bagi lah. Okey sangat. Sangat okey. Tapi saya rasa lagi satu benda lah aside from that yang memang macam kira best gila lah is jaminan kerjaya tu. Betul. Kan? Bila diorang habis ni, kita ni macam saya bagi tahu tadi, kita punya main objektif kita nak diorang ni bekerja. Betul. So bila diorang masuk dengan kita ni, bila diorang habis tu,
kita akan make sure diorang ni bekerja. Make sure tu, macam mana kita nak make sure tu, sama ada kita sendiri, YPAS, kita sendiri akan carikan majikan untuk diorang ikut bidang diorang, ataupun kalau kata diorang ada preference sendiri. Contoh kalau kata yang dekat Kuantan ni kan, dia ambil culinary, so dia belajar, habis belajar kita bagi dia dekat satu hotel ni kerja, dekat Hyatt ke. Cakap tak nak Hyatt, dia kata saya nak try GDM, nak try hotel lain. So kalau kata dia dapat, dia ada preference dia sini, so kita bagi lah. Okay Dia bukanlah bila sebut jaminan pekerjaan ni 100% bawah kita. dia bukanlah macam bond ke apa, tidak lah. Bila kita letak tu, awak kena letak. Awak ada kelonggaran juga, tapi kita nak awak bekerja lah. Itulah main dia. Okey, sangat macam tu. Tapi apa tu Ustaz, contohlah kalau macam tadi culinary kan, tempatkan saya dekat Hyatt tu kan, dia ada bond lagi ke dengan Yayasan Pahang, dengan YPAS tu? Dia kalau nak kira bond tu, kita ada. Rasanya kita ada bond dengan student tu lagi, yang mana dia kena kerja dalam tempoh beberapa bulan lah. Kena kerja. Lepas daripada tu, kita bukanlah ada bond dengan dia tu, tapi kita still monitor ke? kita still kita jumpa majikan dia, kita tanya majikan dia macam mana dengan kita punya pelatih ni, okey ke tak kan, dia punya performance semua tu. So kita nak jaga kualiti lah, orang cakap kan. Okey lah. Sebab yelah, benda percuma. Yelah. Semua benda. Saya rasa diorang ni bidang-bidang yang kita tawar ni, yuran seorang dia tak kurang daripada 10,000 untuk beberapa bulan tu lah. Ya. Yuran belajar diorang. So dia sangat banyak. So bila dia amount yang terlalu banyak, kita naklah program kita ni berjaya. Yelah, betul-betul. So sebab tu kita monitor, kita still update dengan diorang apa benda semua tu. Okey sangat lah kalau macam tu. Dia macam mana Ustaz? Like macam 1 tahun tu berapa banyak apa panggil? Kita punya intake. Setahun tu intake boleh ambil berapa banyak, berapa ramai? Untuk tahun ni 2025. Kita punya intake, kita target kita nak ambil 80 orang sahaja. Kuota dia 80 je setahun. 80 orang sahaja. Sebab benda percuma. Yalah, faham. So tak boleh nak bagi ramai lah. So dia kena, dan bila benda percuma ni, kita kena cari apa orang cakap, cream of the cream. Cream of the cream pula. Apa benda? Apa benda? Yang kita dah tapis, kita dah saring elok-elok. Cuba tanya dia orang, saya tak tahu. Cream of the cream dia panggil. Cream of the cream. Tak tahu? Nampaknya tak ada siapa tahu. Potong cut part ni. So kita nak yang betul-betul the best of the best lah. Kan senang yang tu kan. Kita nak the best of the best lah. Faham. Okey lah. Sebab dalam Pahang ni, dia ada 190 pusat tahfiz. Dia ada madrasah, pondok semua ni, kita ada 190 So sangat banyak. So bila sangat banyak tu, saya rasa pool dia sangatlah besar. Betul. So kita tak boleh nak ambil semua. So kita kena ambil yang terbaik je lah. Betul. Tapi macam, sebab saya rasa benda ni is a very good program sebenarnya. Tapi kemungkinan besar ramai juga yang tak tahu lagi pasal benda ni kan. Jadi macam sepanjang Ustaz Alif jaga tahfiz mahir ni, ada tak macam kira macam cabaran lah, halangan? Cabaran, saya rasa sebab program ni kita start tahun 2022. 2022. Tahun 2022, sekarang tahun 2025. So kita ada dalam 200 lebih alumni dah. So di short courses, so kita boleh ambil banyak lah. Betul. So cabaran dia saya rasa paling besar, kita nak orang tahu. Sebab sekarang saya rasa orang ramai lagi tak tahu pasal program tahfiz mahir ni tau. Sebab saya rasa dia macam mana,
you got nothing to lose lah. Awak masuk awak percuma kot kan. Betul. Awak masuk awak percuma, awak belajar semua kita Tapi bagi. kan kalau macam tengah-tengah buat tu tiba dia nak apa drop out ke apa, tak boleh lah. Itu tak boleh lah. Kalau kata dia nak drop out tu kita kenakan penalti lah. Ada jugalah. Ada penalti lah yang kita kenakan. Tapi so far ramai ke yang macam tu? Tak pernah. Tak pernah lagi lah. Memang kalau masuk semua habiskan lah semua maksudnya. habis. Okay. So nak bagi tahu orang tu yang kewujudan program tahfiz mahir tu, yang tu lah cabarannya. Sampai sekarang pun lah. Even sekarang pun kita still pergi ke mahat-mahat, kita buat promosi. Kadang-kadang bila tahu ada yang faham buat macam ni, bagus gila. Lepas tu bila kita sebut percuma pula, percuma semua. So dia macam memang dia orang tak tahu pun tentang benda ni. Betul-betul. Lagi satu saya rasa one of the challenges juga adalah sebab bila orang ni dia datang daripada madrasah, daripada sekolah pondok semua kan, dia orang ada mentality yang macam nak cakap. Betul. Saya bila ada program tahfiz mahir ni, saya daripada background tahfiz. Betul. So bila kita tahu orang punya pandangan awam ni dekat budak tahfiz ni, dia tak lagi tau. Dia imam, betul. jadi ustaz, so pakai kopiah. Itu skeptikal orang. Orang memang berfikir macam tu. Asal belajar tahfiz itulah orang. Macam itulah rupanya orang yang keluar tahfiz. So saya rasa benda-benda macam ni kita nak break out. Kita nak kata dekat orang ni, orang yang kat luar ni yang pandang budak tahfiz ni macam ni, kita nak kata tak, budak tahfiz bukan macam tu tau. Budak tahfiz yang jadi ustaz ada, yang kena welding ada, nak offshore budak ustaz pun ada. Betul. So kita nak orang cakap budak tahfiz ni dia sama je macam orang luar. Betul. Kalau kata budak tahfiz nak income 5-6 ribu pun dapat sama macam orang luar, supaya orang luar ni tak boleh cakap banyak pasal budak tahfiz ni. Betul. Betul-betul. Dia ada je balance tu kan. Saya rasa lagi-lagi bila macam walaupun you budak tahfiz, tapi kalau macam you memang ada skill dalam culinary ke, memang ada skill dalam welding ke kan. So I think this is a very good platform lah. Sebab madrasah mahat ni pun ada setengah mahat ni dia orang macam saya pergi madrasah, ada setengah madrasah tu dia kata okey, hari Ahad ni tukang masak madrasah rehat. Budak-budak yang masak sendiri. So macam ada setengah budak kalau ada macam wiring yang simple, okay, ada budak yang boleh tolong buatkan. So macam dia orang dah ada dah skill ni, skill masak, skill ni. So bila dia masuk program tahfiz mahir ni, kita just touch up sikit, bagi proper macam bagi dia kenal ni wayar bumi, betul-betul semua tu kan. So kita bagi sijil sikit, bagi ni. So bila dah habis tu, boleh je dia nak pergi mana. Kalau kata nak jadi imam, boleh jadi imam. Tapi imam yang ada, yang tahu pasal wiring, kan cantik benda tu kan. Betul. Bila dia boleh cakap kat orang macam, bila kalau jadi imam lampu rosak, dia cakap relax, makmum semua tenang, saya ada, dia kata. Tak payah call. tak payah habis duit panggil orang luar, saya boleh repair sendiri. Betul. Kan. Betul lah kan. Sebenarnya banyak je benefit dengan apa tu tahfiz mahir ni. Tapi kan Ustaz, ni nanti kat komen-komen ni nanti orang akan tanya, takkan untuk anak Pahang je? Habis tu untuk orang lain macam mana? Tapi untuk anak Pahang ni memang yang IC 06 je lah maksudnya. Kita untuk anak Pahang ni kalau mak ayah Pahang pun boleh. Dia sama ada 3 orang Pahang, mak ayah anak tu sendiri Pahang, ataupun 2 Pahang, tak kisah, mak ayah ke, anak ayah ke, anak mak, anak dengan mak ke Pahang, boleh. Ataupun satu je, sama ada ayah, mak atau anak Pahang pun boleh. Dan Mas Tautin pun kita ambil. Kalau dah stay sini dah lama kan, ada surat Mas Tautin, akuan Mas Tautin tu pun boleh, kita terima juga. So dia taklah strict pada IC kau kena 06 je. Ada je yang join program kita dengan surat akuan Mas Tautin tu. Okey sangat lah. Tapi kan daripada segi penempatan kerja, dia seluruh Malaysia ke di Pahang sahaja? Seluruh Malaysia. Banyak kita hantar dekat Pahang, kebanyakan kat Pahang lah. Tapi ada kita hantar dekat KL, contoh macam Monkey Canopy. Monkey Canopy ada tempat yang apa
Hotel tu ke? Indoor waterpark. Yang ada indoor Oh. waterpark tu kan. So kita dah hantar dekat situ juga. Okay. Ada kita hantar dekat Swiss Garden. Okay. Kat Hyatt. Kalau kat Kuantan kat Hyatt, GDM ada je. Student kita. Okay lah. Itu lah. Orang tak tahu je program Tafiz Mahir ni. Tak apa, mana tahu dengan video kita ni makin ramai tahu ke. Kok lah Agak-agaknya- viral kan. Agaknya macam tu lah. InsyaAllah. Tapi yang ini memang khas untuk apa tu tahfiz punya lepasan lah. Sebenarnya dekat Asam Pahang kita ada juga program macam Tahfiz Mahir ni. Tapi yang itu kita panggil dia Jaminan Kerjaya. yang itu Jaminan Kerjaya. Untuk Jaminan Kerjaya ni dia lagi open lah. Dia memang Dia lagi untuk open. dia memang cuba Ustaz Alexi sikit lah. Sikit apa yang saya tahu je lah saya share. Program Jaminan Kerjaya ni dia sama juga macam Tafiz Mahir. Dia basically sama lah saya rasa. Cuma dia open. Dia memang terbuka dekat siapa-siapa je. Kalau kata tak ada SPM, bukan Tafiz, tak kisah siapa-siapa. Semua dia terbuka kepada belia seluruh Pahang. Tak kisahlah siapa-siapa. Dia boleh join lah Jaminan Kerjaya. Dan dia sama juga modul macam Tafiz Mahir, dia free. Tak ada bayar apa-apa. Betul. Yang itu adalah program di bawah YPAS lah, which is YP Advanced Skills. Kita punya anak syarikat Asam Pahang juga. Tapi untuk yang tu nanti kita akan another episode lah. Untuk kita cerita lagi pasal Jaminan Kerjaya tu. Tanya saya takut berpeluh. Tak ada jawab. Jangan. Kita sikit try tadi. Saya lupa nak tanya. Contohlah kalau saya ni orang KL, lepas tu mak ayah pun orang KL kan. Lepas tu nak masuk juga Tafiz Mahir ni, memang tak boleh ke macam mana? Boleh dengan bukan di bawah tanggungan Yayasan Pahang. Contoh kalau kata luar daripada Pahang, dia ada dapat tajaan daripada Majlis Agama ke, Yayasan Negeri dia ke. Boleh je. Boleh. Kalau nak bayar sendiri boleh? Boleh, tak ada masalah. Jadi kalau you all bukan anak Pahang ke, bukan mak ayah Pahang ke, tapi rasa nak masuk pun sebenarnya boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Boleh je, cuma yelah yuran semua kena tanggung sendirilah, makan minum semua. Dia tak dapat the benefit lah, but you can still join the program. Betul tak? Betul. Tapi kalau rasa nak juga, boleh lah nak kahwin dengan orang Pahang ke. Boleh kan kalau suami isteri orang Pahang boleh? Suami isteri. Maksudnya contoh saya, laki saya orang Pahang. Belum ada kes tak ada lagi. laki bini yang join program Tafiz Mahir. Jangan ambil nasihat saya. Belum ada kes laki bini lagi. Tapi tu lah. Tapi saya rasa Tafiz Mahir ni is actually a very good program sebenarnya. Dia memberikan, sebab saya rasa Yayasan Pahang ni kita memang sangat-sangat membuka peluang sebenarnya. Kita create opportunity kan. Saya rasa program Tafiz Mahir ni Yayasan Pahang tak dapat apa pun sebenarnya. Betul. Yayasan Pahang dia just keluarkan duit je. Betul. In return kita tak dapat apa pun. Kita just harap yang join program ni dia orang bekerja, dia orang sukses. Dan menyebarkan lah peluang ni ke orang betul, lain betul, kan. betul. Betul. Sebab sebenarnya kita pun tak nak nafikan. Zaman sekarang ni job opportunity is a very big problem lah with the economy nowadays kan. So sebenarnya kita punya one of the objektif program ni adalah untuk nak membantu juga anak muda sebenarnya untuk dapatkan kerjaya yang lebih stabil lah. Tak nampak. Cameraman cakap apa? Tak pakai je mata. Patut mata kecil. Okay. Jadi macam itulah. Jadi Ustaz Ali ada lagi apa-apa tak nak share ke, nak macam bagi tahu ke dekat kita punya audience kan pasal Tafiz Mahir? Saya harap siapa-siapa yang tengok siapa-siapa yang tengok podcast ni terpaling podcast siapa ni. yang tengok dia ada kenalan ke yang belajar Tafiz atau ada anak saudara ke, kawan-kawan ke, boleh sebarkan pasal Tafiz Mahir ni. Saya ni harapan saya sebab duduk dalam madrasah tu lama. Dulu saya ditrain macam tu juga. Macam Maksudnya? bila belajar kat sana tu macam orang cakap nak kerja apa, tak kisah pun kerja apa. Allah bagi rezeki. Macam tu lah. Tapi bila habis tu kita tak tahu kita macam mana. So saya end up dekat sini kan. So dapat buat program Tafiz Mahir untuk budak-budak pelajar-pelajar madrasah ni. Saya rasa saya ada attach lah dengan diorang. Faham. Ada persamaan dengan diorang ni.
bila kita masuk program Tahfiz Mahir ni, kita bukanlah nak kata Nak bawa dia orang keluar daripada, kita bukan nak belajar tahfiz ni, okey awak dah habis Quran ni, awak keluar. Awak dadah lah tu. Awak masuk pula bidang-bidang profesional ni, ambil TVET pergi ni. Bukan tau. Bagi saya, bila dia masuk dalam program ni, kita bukan nak keluarkan dia daripada tahfiz tu, tapi kita nak tahfiz tu, elemen tahfiz yang ada pada diorang ni, kita nak diorang bawa keluar. Faham. Kita nak diorang sebarkan. Saya rasa diorang mesti suka kan bila dakwah secara apa orang cakap, low-key ke? Sorry, itu je bahasa yang paling dakwah secara soft sell. Betul. Secara lembut. Sini kita masuk kan. Dia sebab kita punya alumni contoh. Dia bila dah habis, dia ambil electrical. So bila dia dah habis, dia masuk dekat Swiss Garden Genting. Oh, Genting. So bila masuk Swiss Garden Genting, ada juga orang question, orang cakap, kenapa pergi Genting? Genting tu kan tempat judi, apa benda betul. Semua tu kan. Saya pun terfikir tadi. Tapi bila dia ke Genting, Swiss Garden tu, duduk dekat hotel situ, manager situ sendiri bagi tahu. And manager tu Chinese tau. Dia kata pelajar ni dia sangat bagus. Sebab apa? Sebab dia ada disiplin dia sendiri. Dekat Swiss Garden tu, kalau ikut sebelum-sebelum ni, dia tak ada bulan puasa dia tak ada sembahyang tarawih. So start student tu masuk, pelajar kita masuk, dia dah boleh buat sembahyang tarawih jemaah. Dia bawa budaya. Ya, dia bawa budaya. Benda tu lah yang saya kata macam dia apa? Ni cerita betul ni. Betul, serius betul. Dia bila itulah dia orang macam slow-slow macam cakap, ni budak tahfiz ni macam ni. So secara tak langsung kita naikkan nama pelajar-pelajar tahfiz ni juga. So bila orang tengok, pelajar tahfiz ni, awak buat maintenance, awak pandai ni. So dia macam tak rasa saya kalau personally saya rasa bangga. Betul. Of course lah. Betul. Tapi itulah sebenarnya kita banyak je alumni kita kan. InsyaAllah kalau ada peluang mungkin kita boleh ajak alumni kita pula dengan ustaz sekali kan for our episod-episod selepas ni. Sebab saya selalu juga dengar ada orang cerita macam ada yang berpendapatan sampai like berpuluh ribu dah sekarang kan sebenarnya. Dengan tahfiz mahir je. Macam yang join kita, dia habis dalam tahun 2023, 2024 macam tu kan. So bila dia dah kerja sekarang, gaji dah sampai 6-7 ribu dah sampai. Saya rasa tinggi daripada gaji saya. Tinggi daripada gaji saya lagi. Saya pun jangan cakap gitu. Itulah. Hebat lah. Belajarlah kejap kan. Lepas tu bila kerja dah boleh gaji banyak betul. Dalam tempoh yang singkat kan. Boleh bantu parents. Sebab ada setengah tu background dia dulu sebelum masuk program ni, dia ada yang kelindan lori, ada yang jadi rider. So bila kita dimasuk dalam ni, kita bagi proper job dekat dia orang macam tu lah. Betul. Something sustainable lah sebenarnya kan. Sebab kita sekarang ni pun apa-apa pun nak kena cari something sustainable juga sebenarnya. Yelah, dunia ni dah makin susah, dah makin keras. Betul tak? Dunia dah hujung-hujung dah ni. Jangan gitu. Tapi itulah. Tapi memang betul lah. Macam saya pun sebagai staff yang Sampang juga kan, bila dengar pasal tahfiz mahir ni, saya memang rasa macam this is a very good opportunity lah sebenarnya. So harapnya itulah, moga nanti lagi ramai tahu, lagi ramai siapa-siapa yang tengok boleh sebar-sebarkan lah. Ya. Nanti akan ada lah tu tanya, nanti kalau interested nak contact siapa, nak contact macam mana? Kalau interested, banyak aja cara. Boleh je call Yayasan Pahang, tanya pasal tahfiz mahir, so dia akan direct terus ke saya. Betul. Ataupun boleh ke YP Advanced Skills. Betul. Nanti kita letaklah kot dekat bawah. Boleh. Bawah video ni nombor telefon. Kita letak iklan sekali. Nombor telefon Yayasan Pahang. Nombor telefon. Nombor telefon YPAS. Tapi kalau nak lagi senang, boleh call Yayasan Pahang dan cakap je nak cakap dengan Ustaz Alif. Ustaz Alif tahfiz mahir. Facebook YPAS, Facebook program tahfiz mahir pun ada.
kalau nak apa tu DM kita orang dekat official IG Yayasan Pahang pun boleh. Yayasan Pahang ada IG, kita ada TikTok, X pun kita ada, Instagram. Nak komen kat bawah pun boleh. Kalau you komen kat bawah nanti Ustaz Ali akan nampak. Nanti saya akan DM. Can reach out lah macam tu. Okay, jadi rasanya okay, ada apa lagi tak yang mungkin pesanan akhir lah Ustaz Alif nak sampaikan kepada kita punya penonton yang tengah tengok kita punya podcast ni kan, sepatah 2, 3, 4, 5 kata. Pesanan akhir Rasanya dah bagi, dah tadi dia bagi sikit lagi. Pendek cerita, program tahfiz Mahir bukan nak keluarkan orang daripada tahfiz, tapi kita nak buat tahfiz tu keluar. Yes. Kita nak buat elemen tahfiz tu keluar. Tu je. Jadi itulah. Tapi untuk tahun ni ada intake lagi ke? Ke tak ada? Kita ada intake bulan 11 dan bulan 12. Kita ada lagi intake. Ada 2 kali. Untuk tahun depan intake dia macam mana? Untuk tahun depan intake kita sepanjang tahun. Cuma dia punya bidang-bidang yang kita buka tak sama lah. Contoh kalau kata kita dah buka culinary, next tu tak ada dah culinary tu. Mungkin after few months baru kita ada culinary balik. Macam tu lah. Okay lah. Okay kalau macam tu. Okay. Jadi kalau nak sentiasa up to date dengan info daripada Tahfiz Mahir, boleh follow kita punya social media Yayasan Pahang ataupun social media Tahfiz Mahir. Tahfiz Mahir, program Tahfiz Mahir ataupun YP Advanced Skills. Di IG IG ada. Kalau program Tahfiz Mahir di Facebook. Kalau YP Advanced Skills ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok. Okay. Jadi itu saja untuk daripada kita hari ini. Jadi kalau dekat Terpaling Podcast ni kita ada tradition sikit. Apa dia? Jadi terpaling tetamu kena buat outro sendiri. Outro macam mana? Buatlah macam-mana buat. Okay, tengok kamera mana? Outro kamera ni, tu. Sorry, tak faham terms. Outro ni penutup lah. Penutup. Dia macam jangan lupa like, subscribe, komen di bawah. Gitu. Tetamu kena buat. Tetamu kena buat. Bukan. Nasib lah. Okay, kepada penonton-penonton, sila like this video. Kalau ada komen, dan jangan lupa subscribe. Share. And share kita punya YouTube YouTube. YouTube Yayasan Pahang. Lagi tu je. Nak tutup sampai habis je. Memang kena tutup sampai habis. Okay, so that's all untuk kita punya episod hari ni. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Alif for being one of our guests. Kalau rasa ada apa-apa nak tanya Ustaz Alif ke, boleh komen je kat bawah. Kalau nak kita bawakan Ustaz Alif lagi, boleh komen juga kat bawah. Kot-kot lah suka dengar Ustaz Alif cakap. Dia memang suka cakap. Okay, so itu sahaja untuk daripada kita hari ni. So we'll see you guys in the next episode. Bye. Terima kasih menonton Terpaling Podcast. Wee.